Hi, welcome back to my YouTube channel, Tira Bos Taman. Tira nak unbox baju raya 2025 tahun ni daripada Kiza. Baju yang tengah viral sangat-sangat tahun ni, raya tahun ni, sebabkan baju dia yang cantik and juga disebabkan baju dia sampai lambat. Dia viral sebab tu, dan juga dia viral sebab bila baju sampai, design lain seperti yang dalam gambar. So, sekarang ni apa kata kita unbox together. Kita tengok baju dia, baju from Kiza ni adakah seperti yang diviralkan ataupun tidak. Kita tengok nasib Tira macam mana dalam video ni. Tira harap baju ni memang cantik lah, ya Allah. Tira risau, okay. So, sebelum tu Tira beli baju ni Tira tulis kat bawah ni sebab Tira tak ingat berapa hari bulan Tira beli. Dia tulis kat situ pre-order dalam masa, akan sampai dalam masa 24 macam tu kot, 24 hingga 10 hari bulan Mac. So, selepas sebulan time tu, Tira tak dapat lagi baju. Tira tak dapat lagi baju. Dah lebih daripada 10 hari bulan, Tira tak dapat lagi baju. So, Tira pun macam pelik lah, macam risau lah kan. Macam risau, macam adakah baju saya sempat sampai ataupun tidak. Tira pun email customer service Kiza. Tira tulis macam ni, on berapa hari bulan, on this date. And then dalam 2 hari macam tu je, Kiza update kat Tira yang dia telah pun postage baju Tira. Alhamdulillah, kiranya Kiza mendengar melihat email Tira tu, tak tahulah ataupun dia tak tengok pun, tapi dia update yang dia dah postage Tira punya baju. Oh, tara, baju sampai. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni Tira takut. Seperti yang diorang bagi tahu, ada beberapa orang yang viral kan, tunjuk baju diorang dapat lain daripada yang seperti dalam gambar. So sekarang ni jom kita tengok baju yang Tira dapat ni sama ke tak sama, puas hati ke tak puas hati. Okay? And Tira pun ada beli 2 helai tudung untuk matchkan dengan outfit baju raya Tira tahun ni. So kita unbox sama-sama juga, okay? Ni packaging dia, tak ada dalam box. Walaupun dia agak pricey, tapi tak apalah. Ini je yang dia mampu berikan kepada customer dia. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ini sangat mendebarkan ya. Mendebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. So ni dia ada dalam bag macam ni, zipper bag. Tak ada apa-apa dah dalam ni. So ada orang beli, dia dapat sekali dengan apa tu, tempat yang untuk gantung baju tu kan, dengan envelope raya. Tapi Tira tak dapat, mungkin sebab Tira tak beli on the date yang dia bagi tu. Ini packagingnya. Tada! Oh my god. Okay. So dekat sini ada cara untuk nak basuh baju, dia bagi tahu. And ni thank you card, ada voucher juga dekat belakang ni, boleh guna. Is the baju. Tara. Tira beli design yang macam ni and warna macam ni. Tahun ni Tira nak pakai baju raya warna olive. Kat sini cakap warna olive. So far macam okey. Tak tahu. Kan? So far macam okey lah. Sebelah sini pun ada magnet dia. Berat baju ni. Dia rasa berat lah juga. Berat dengan magnet. And sebelah sini. Okay, so far macam okey. So far nice. Cantik.
macam ni. Ni macam besar. Okay, tak. Just nice for me. Okay, ni kain dia. Kain dia pun okay. Cuma agak labuh sikit lah dengan Tira. Tapi cantik. Tengok tu. Cantik kan? Cantik. Okay, so far so good. So far so good ya kawan-kawan. Kat belakang ni ada zip. Zip dia function tak? Zip function je. Zip pun function sampai bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Praise to Allah. Praise to Allah. Far baju Tira okay. Alhamdulillah. Selamat sampai dan cantik. Cantik tak korang? Korang rasa cantik tak? Tira tahun ni sumpah Tira tak tahu nak beli baju apa. Bila Tira tengok yang macam berkenan, tak ada warna yang Tira nak. Lepas tu harga pun harga Yahudi. Harga Yahudi kau? Yang ni dia okey lah. Harga dia okey lah. And design ni pun lawa. Tapi mereka kata design ni, mereka kata baju Kiza baju awam. Tak apalah. Tira awam sekali lah dengan beramai-ramai kita berjemaah. Kita berjemaah lah mengawamkan lah. Apa baju cantik. Awam pun awam lah. Apa. Tak kisahlah lantak lah. Macam baju Tira kat belakang ni, nampak tak warna shade warna apa kan? Memang tak ada baju warna macam ni. Time raya je Tira akan sanggup beli baju yang warna pelik-pelik sikit ni. Sebab kita nak kelainan. Lain kan? Tapi baju kurung Tira tak banyak kat sini. Ni just baju harian je. Banyak lagi baju yang ada dekat bilik sebelah. Ni just baju harian yang senang Tira nak ambil capai lepas harian kat situ kan. Kalau baju-baju kurung Tira letak kat bilik lagi satu. Cantik tak? Cantik ke tidak? Kita buat thumbnail. So hampa tahun ni raya dengan Kiza juga ke? And baju korang macam mana? Sampai okey ke tak? Bagi Tira so far Tira okey. Alhamdulillah Tira antara customer yang bernasib baik. And Tira suka baju yang jenis pendek macam ni sebab Tira pendek. So kalau Tira pakai baju panjang, Tira akan nampak lagi pendek. So Tira perlu pakai baju yang pendek supaya Tira nampak lebih tinggi sikit. Ni dia ada manik kat situ, tengok tu cantik. Tira suka baju yang macam ni. And kat tangan dia ada zip juga belakang ni. Ada ke? Ada. Belakang ada zip. Now Tira ada beli 2 helai tudung. Tahulah yang mana satu yang sesuai untuk pakai dengan yang ni. Kita buka yang ni dulu. Beli kat TikTok je. Kalau korang nak link Tira akan letak kat description box kat bawah ni. Korang beli murah je harga. Okay. Warna dia macam ni. Macam tak kena. Kena ke tak? Kena ke guys? Kain dia best. Kain dia best. Tengok tu. Ni warna dia pastel line. Tira tak ambil warna olive juga sebab Tira rasa macam tak cantik kalau pakai olive juga. So Tira ambil lembut sikit warna. Tapi macam tak masuk. Masuk ke? Kau rasa masuk ke tak? Masuk ke? Masuk tak hampa? Guys rasa masuk. Kalau tak masuk, Tira akan pergi beli tudung lagi sekali. Tira akan pergi macam tu contoh. Masuk ke? Macam tak masuk. Tapi macam masuk kan? Masuk ke tak? Ke kita nak buat? Dia macam nampak tenggelam. Tenggelam dalam lautan. Next, Tira akan buka lagi satu. Warna ni memang warna kontra sangat-sangat dengan yang baju ni. Tira rasa macam
Sebab Tira buka Pinterest, Tira tengok shade kan yang sesuai dengan colour olive and diorang suggest warna ni. So, Tira tak tahu. Warna coklat. Dan Tira beli shawl yang macam ni. Yang ada tu. Sekejap. Oh, mak hampir rasa macam tak sesuai. Tira rasa tak sesuai, guys. Kenapa begini ya hidup? Tira beli warna ni, warna brown. Tapi Tira tengok orang pakai nampak cantik. Tengok tu. Cantik. Warna dia cantik. Tira actually tak ada tudung warna brown. Tira dulu pernah ada tudung warna brown. Tapi bila Tira pakai, Tira rasa macam muka Tira jadi gelap. Tapi sekarang kan tengah in trend colour-colour brown ni kan. So, I don't know. Tengok tu. Cantik, guys. Cantik. Yali, yali. Yali, yali. Yali. Tira dah lama tak pakai shawl. Adakah dia cantik, guys? Okey tak dengan muka Tira? Nampak tua tak? Ke nampak okey? Rasa sesuai ke tak? Macam colour block je. Mak hang. Dia macam sesuai. Tapi at the same time, kalau nak extra, Tira rasa okey. Macam okey lah. Sesuai ke? Ke yang ni apa? Sekejap, Tira try yang ni pula. Yang ni. Cantik lah. Serius. Kualiti dia pun best and dia sangat cantik kat tepi ni. Assalamualaikum makcik. Saya dah tak larat jaga anak makcik. Kalau korang nak, korang tengok kat description box. Description Tira ada bagi link kat situ. Korang beli kat situ. Nah. Ini warna sangat bukan warna Atirah ya. Atirah adalah yang macam ni. Ni. Cream pink. Ni bukan colour Atirah ni. Oh, yali. Okay. Kita buat dia. Kita buat dia apa? Macam tu. Korang rasa yang mana lagi sesuai? Ke tak sesuai dua-dua? Cuba korang komen dekat bawah. Sesuai ke tak? Yang brown tadi ke yang ni? Bagi Tira macam dua-dua tak sesuai. Macam kena pergi cari tudung lain. Bye korang. Thank you for watching. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Siapa yang belum subscribe sekarang. Sebab ada video lagi banyak lepas ni. And jangan lupa like, komen dan subscribe.